Okay, kita ada EMAS 5 pemasangan 70 miles A200 set. So ni pemasangan ni guna USB je, tak ada hard wire kit. So tak ada masalah, selit-selit je. Laluan dia nak selit-selit terus kat sini boleh. Kalau nak cantik susunan wire tu, cabut lah, dia akan lalu sini. Dan buka ni, kita buka. Lepas tu nanti lalu atas ni. Sekejap buka dulu. Kalau tak payah buka habis, bagi dada renggang macam ni, tarik kan, masuk wire sini dulu. Tu nampak yang dalam tu goyang-goyang tu. Okay, jari masuk situ, keluarkan. Macam ni, ada body tu masuk sini. Tolak wire masuk dalam ni. Dan ni kena tepuk sikit. Nanti kita kena susun ni kat sini. Untuk yang laluan dekat sini sama ada dia ada bagi special tool yang plastik tu, kita boleh tolak tanpa buka getah ni. Lepas tu dia ada dua cara sebenarnya untuk pasang ni, sama ada kita lalu bawah ataupun lalu atas. Kalau lalu atas, dia bagi ni untuk nanti kita tolak wire tu. Tapi kadang-kadang nanti ada kesan paksa dekat getah ni. So tarik je getah ni sikit, nanti sumbat. Lepas tu kalau nak sumbat wire ni, pastikan lalu atas airbag. Tolak selit-selit dia atas airbag. Kalau letak kat bawah, nanti kalau airbag tu meletup, wire ni keluar berbirat muka. So ataupun lalu bawah, dua-dua boleh lah. Bahagian ni boleh lah nak masukkan macam ni lah. Kita tolak wire ni, tolak sampai keluar balik sana. Okey, lepas tu kita dah susun masuk ke atas ni. Okey, sini. Ini nak buka dia untuk macam ni sikit. Kita keluar sebab dia ada klip macam ni je. Macam ni, klip ni dah tercabut ni, nanti boleh masuk balik. Cuma ni yang kat atas ni tak perlu buka untuk apa ni, sebab kita nak laluan wire je, dah okey. So nanti wire ni turun ke bawah. Okey, lepas tu dah lalu masuk dalam ni. Nanti kita kemaskan kat wire tu, dia turun bawah. Turun bawah, buka cover ni. Cover ni, yang ni lock macam ni. Yang ni klik macam ni. Jangan tarik yang ni keluarkan yang ni dulu, tarik yang ni. Ataupun tarik yang ni, baru keluar ni. Dah patah kat sini, pisang. Okey, dah settle. Wire ni dah bersambung macam ni. Lalu sini atas. Dah cantik tu. So laluan dia kat sini atas ni. Bawah ni USB. Itu je lah, sesimple yang boleh. Lepas tu untuk belakang, macam ni. So daripada dalam kita nampak wire macam ni ya. Ni sorok sikit ke dalam cermin ni, ada keluar sini. Kalau yang jenis ada cover, wire ni tak akan nampak lah. Kira EMAS ni cuna ada lubang ni. Ada lubang ni. Macam last pasang Myvi dia tak ada lubang ni. Sama ada kena buat lubang ataupun nanti dia kena keluar ikut. Roofline ni tak cantik. So adjust. Okey. Dalam belakang. Okey. Tengok nak ada pula ni. Turun bawah lagi. Okey kot ni. Okey, nampak. Dia nampak kat sini dah cepat. So ni result dia. Di belakang, di depan. Cun. Settle.